Hai semua, pernah tak terfikir macam mana nak jadi hero dekat bengkel RBT atau RBT? Hari ini kita akan bongkar rahsia misinya dan percayalah, ia sebenarnya senang sangat. Jadi, persoalannya sekarang, korang dah sedia ke nak sahut cabaran ni? Sebab kan, setiap hero perlukan persediaan yang betul-betul rapi sebelum mulakan apa-apa misi. Jom kita mulakan. Okey, jom kita mulakan misi bengkel. Mari kita kenal dulu dengan watak utama kita hari ini, seorang pelajar yang sangat bersemangat. Nama dia Adil. Inilah dia Adil. Penuh dengan macam-macam idea hebat untuk projek RBT dia. Dia memang dah tak sabar-sabar nak mulakan kerja dan hasilkan sesuatu yang gempak. Semangat macam ni memang kita nak. Tapi, kejap. Sabar dulu. Macam ada sesuatu yang tak kena. Kadang-kadang, bila kita terlalu teruja, ada satu benda yang sangat-sangat penting, kita terlepas pandang. Cuba kita fikir sekejap. Dengan semangat yang tengah membara tu, korang rasa Adil ni betul-betul dah bersedia ke nak masuk bengkel? Nampaknya ada langkah penting yang dia dah terlupa. Nasib baiklah ada cikgu yang perasan. Cikgu terus ingatkan Adil tentang peraturan nombor 1 dalam mana-mana bengkel. Ingat ya, sebelum kita nak jadi kreatif, kita mesti utamakan keselamatan dulu. Jadi apa je langkah-langkah untuk jadi wira bengkel ni? Jom kita tengok persediaan yang adil dan kita semua kena buat untuk betul-betul bersedia. Okey, ini dia. 3 langkah pertama yang paling asas. Mula-mula, pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Ini penting supaya kita selesa dan selamat nak bergerak. Kedua, pakai apron. Anggap je ni macam perisai untuk lindungi baju kita. Dan yang ketiga, kalau pakai tali leher, pastikan ia diselit masuk ke dalam apron. Mungkin ada yang fikir, kenapa semua ni penting sangat? Jawapannya mudah je. Kita tak naklah ada baju yang longgar-longgar ni tersangkut dekat mesin yang tengah pusing laju atau alatan yang tajam. Satu langkah kecil ni boleh elak kemalangan besar tau. Yang ini pun peraturan tambahan yang sangat-sangat penting. Untuk sesiapa yang rambut panjang, wajib ikat rambut tu kemas-kemas. Dan untuk yang pakai tudung, pastikan bahagian tudung yang labuh tu dimasukkan ke dalam apron. Tujuannya sama je, nak elakkan daripada tersangkut. Simple je kan? Kemas dan selamat. Baiklah, penampilan semua dah kemas. Sekarang masa untuk perisai diri yang terakhir. Ini adalah langkah perlindungan kita yang paling akhir. Tapi sama pentingnya. Dan inilah senarai semak terakhir kita. Pertama, jangan lupa guna alat pelindung diri macam goggle atau sarung tangan bila perlu. Kedua, patuhi semua peraturan yang ada dalam bengkel. Dan yang ketiga, mulakan kerja dengan tangan yang bersih. Anggap je semua ni macam lapisan armor terakhir korang sebelum mulakan misi. Dan sekarang, misi berjaya. Dengan semua persediaan yang rapi tadi, Adil akhirnya dah pun bertukar menjadi hero bengkel RBT yang sebenar. Ini baru betul. Tengoklah Adil sekarang. Lengkap, kemas, selamat dan yang paling penting dia boleh fokus 100% pada projek dia dengan gembira dan yakin. Inilah hasilnya bila kita letak keselamatan sebagai keutamaan. Inilah pengajaran paling besar untuk kita hari ini. Keselamatan tu bukanlah sesuatu yang menyusahkan. Sebaliknya, ia adalah kunci yang membolehkan kita jadi lebih kreatif dan berseronok tanpa perlu risau. Jadi, sentiasa ingat ya, keselamatan diutamakan. Bila kita patuh pada peraturan, kita bukan je jaga diri sendiri, tapi kita juga jadi contoh yang baik. Pendek kata, jadi hero di bengkel kita sendiri. Jadi, untuk projek korang yang seterusnya, apa langkah keselamatan pertama yang akan korang ambil? Cuba fikir-fikirkan.